Uish, dah bangun tidur lah ni. Anda, Papa ada something. Nak ke? Nak. Okay, Papa bangun tidur kan? Dah tidur? Jom. Okay, Amanda beli... Wicket. Apa dia? Wicket. Betul ke wicket? Betul. Okay, buka. Dia dah order dekat Shopee. Mama dah order dekat Shopee. Kita tengok betul ke wicket. Hai guys, sana mana nak washing the wicket? Confirm ke wicket? Kejap Papa ambil apa? Kena ambil gunting jap. Nanti Papa kena gunting kat sini. Betul ke? Sekarang ni apa dia? Ni nama Mama. Macam mana pula boleh Amanda rasa apa tu? Yang ni Amanda punya. Baru bangun tidur ni. Dah pukul berapa ni? 11.20. Amanda betul-betul rasa ni Amanda punya ke? Betul? Betul. Rasa tak malu? Amanda pegang kejap. Pegang dekat sini. Kuat-kuat sikit. Dua tangan lah. Apa nak kena ni? Kena record lagi apa kan? Rasa tak boleh lah. Rasa Papa kena pegang sendiri kejap. Cuba buka. Kuat-kuat lah kata belajar taekwondo. Oi. Betul ke? Sekejap kan dah sampai. Kita order lepas tu dah sampai kan? Jaga-jaga, jangan terjatuh pula. Betul ke? Koyak je, koyak. Come on. Tarik. Bukan dia angkat daripada situ. Dia mesti ada cara dia. Ni kena buka dulu. Ni tarik ni dulu. Okay. Okay. Okay, Papa akan tolong juga. Okay, tarik cepat. Kalau tak dapat buka, tak payah ni. Kalau tak dapat buka, memang tak ada lah. Buat lah. Amanda dah nampak something. Betul ke? Okey. Rasa happy ke? Betul lah. Bukan lah. Betul ke? Betul. Tarik je cepat. Yang hijau tu keluar. Okey. Oh lama. Papa tengok sikit. Dia boleh ada lagu lah. Cuba tengok. Tekan lagi. Dia tekan lagi. Wow. Pusingkan dekat depan. Nak tengok betul-betul. Pusing. Papa nak tangkap gambar sikit kan. Okey, betul lah wicket. Sekarang wicket dah keluar yang baru, yang besar punya. Sing apa tu? Dia tulis sing apa? Kenta. Sing Kenta? Tapi dia cantik lah. Ni Ariana Grande tau, tahu tak? Tahu. Tengok. Awak nak tengok sikit, pusing sekejap. Ariana Grande. Okay. So, memang betul hari ni baru bangun tidur dah dapat wicket. So, Amanda ada nak cakap kepada apa-apa kat kawan-kawan? Silakan. Jangan lupa like, subscribe. Bye-bye. Terima kasih. Okay, enjoy your day. Have a nice day. Cakap apa kat Papa? Thank you. Okay, betul kan Papa cakap? Alhamdulillah dah sampai. Cakap dengan Allah, cakap apa?